Intipati sesi wawancara DYAM Pemangku Sultan Johor bersama penyokong. JDT bakal merekrut sekurang-kurangnya 3 muka baharu pada jendela perpindahan yang bakal dibuka Januari tahun hadapan yang bertujuan mengisi kekosongan yang ditinggalkan beberapa pemain utama yang mengalami kecederaan seperti Arif Aiman, Romel Morais dan Aga X. Projek pusat latihan JDT akan bermula tahun 2026 dengan bajet RM180 juta. Mana-mana pasukan luar dan dalam negara boleh menyewa kemudahan fasiliti tersebut yang bakal dilengkapi dengan 12 buah padang. Penyokong jangan terlalu kritikal kutuk Jairo da Silva sebab berdasarkan statistik, beliau merupakan antara penjaring terbanyak kelab musim ini di mana beliau sudah menjaringkan 10 gol dan 6 assist. Beliau juga banyak terlibat dalam gerakan pasukan. Penyokong perlu terima kenyataan sekiranya suatu hari nanti JDT tidak lagi menjadi juara liga. Yang penting adalah konsistensi dari segi matlamat, inovasi dan sentiasa berjuang setiap tahun untuk memenangi piala seolah-olah belum pernah menang apa-apa. Penyokong JDT bertuah kerana mudah berjumpa dan berhadapan dengan pemilik kelab berbanding kelab yang lain. Cristiano Ronaldo minta perlawanan diadakan di Stadium Sultan Ibrahim sekiranya Al Nassr hendak melakukan Asia Tour. Menurut Netzo Insa, walaupun berdepan dengan krisis tetapi kelab masih lagi kompeten dalam kejohanan. Tidak perlu tekan panic button kerana kita masih ada banyak perlawanan lagi serta ada jaringan gol yang banyak. Kelab ini sentiasa dahagakan kejayaan. Terus berfikiran positif kerana berfikir negatif tidak akan selesaikan masalah. Kita dalam industri pertandingan dan kita kena lihat pasukan lain di ACLE supaya kita sedar pasal pasukan kita. Bezakan dengan 3 tahun lalu, banyak bezanya. Ini pasukan yang baru dibentuk, 80% pemain baru bermain bersama dan ianya melebihi jangkaan saya. Pemain perlukan masa untuk serasi. Kita perlu push mereka dari segi prestasi dan pastinya akan ada naik turun dan akan jadi lebih kuat selepas ini. Berapa Bergson jaringkan di ACL Elite? Nak buat penilaian jangan ada favoritism. Kita kena kenal kelemahan pemain juga sebelum buat penilaian dan perbandingan. Jenama JDT muncul juara dalam kejohanan bola sepak, tinju, futsal malah juga perlumbaan motosikal. Inisiatif saya untuk negeri Johor adalah mempertingkatkan kehidupan rakyat. Antaranya seperti 45,000 peluang pekerjaan bakal diwujudkan di Maharani Freeport, Muar. SEZ Malaysia Singapura akan beri banyak peluang kepada anak-anak Johor berniaga dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Rakyat patut ambil kesempatan atas peningkatan sistem pendidikan serta kegiatan ekonomi yang bukan sahaja merangkumi Johor Bahru tetapi juga daerah-daerah lain. Pembukaan Johor Abib Gym di Johor adalah kerana Abib percaya dengan perancangan saya dan kita dapat kumpulkan semua juara dunia dari pelbagai sukan di Johor.